punya dapur. So ni pertama kali kita nak cubalah. So tadi kita dah set up dia punya sini untuk sudut udara dia. So kita nak goreng tempe sebab kita nak buat pecal. So dia ada dapur besar, memang kuat lah. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dapur. Dan dekat bawah ni oven. Kat bawah ni oven lah. Oven dia besar gila tapi kita tak cuba lagi. Okay. Nantilah kita cuba. Kemudian kita dah guna sinki dia. Okay. Kita nak masak pecel. So ni kita ada apa nama ni sengkuang, tahu manggis. Dekat Melaka je ada Timur. So kita akan ni. So kita tengah tunggulah. Okay. Sempena potluck di rumah pakcik. Jadi kita merasmikan dapur baru kita. Hari ni kita menyediakan pecal. Ini kuah pecal. Okey. Lepas tu kita dah pun siapkan kita punya combination untuk makan dengan kuah pecal. Kita ada kentang, kita ada buah apa nama dia ni Alah, apa nama dia ni? Ini kacang, ini tempe, tahu, kangkung, timun. Ini yang tak ingat lah apa nama dia. Apa nama dia? Tanya Opa. Opa, apa nama buah ni? Yang warna putih ni? Ni sengkuang Okay, so khas untuk rumah pakcik je. Okay, rumah pengurusi kita merasmikan dapur kita. Kita masak gunakan dapur baru kita. Walaupun rumah tak berapa siap lagi, tapi kita dah start guna. Ini adalah menu pertama. Kita rasmikan dapur kita kat rumah. Untuk potluck kat rumah pakcik. Dan kita bawa. Okay, bye.